bilion ringgit setahun di Selangor. Kalau dia tak cermat, dia tak boleh bagi air percuma. Yang belanjanya berapa dah? 500 juta sekarang? Ya, 500 juta ringgit bagi air percuma. Wilayah Persekutuan mendapat dia air hujan percuma. Hidup Melayu. Kalau dia tak jimat, tak boleh. Dia umum. Selalunya saya tahu, saya Menteri Kewangan 8 tahun. Nak buat jambatan ini kerja Kerajaan Persekutuan. Minta jambatan Kelang ni dah berpuluh tahun tak dapat-dapat. Tapi kalau kos 200 juta, suruh Kerajaan Persekutuan UMNO buat, jadi 400 juta. Kalau kos dia berapa kali? Tak, yang you buat 300. Kalau dia buat, ya. Selangor buat umum, terus laksanakan projek jambatan Kelang 300 juta ringgit, 100% Kerajaan Selangor bayar. Kalau Kerajaan Persekutuan buat 700 juta ringgit. Ada jalan yang dia buat 100 juta ringgit ikut costing specification JKR. Tetapi dia dapat jimatkan 30 juta, jadi 70 juta ringgit. Kalau UMNO Selangor buat Kerajaan Persekutuan dulu 100 juta, 30 juta ringgit ekstra. Sudah, ini realiti. Jangan sangka orang ini bukan soal BRIM, soal kita kata harga kereta turun, dia boleh, ya kereta akan turun. Najib, aku janji aku belum jadi Perdana Menteri, jadi aku boleh janji. Yang kamu Perdana Menteri itu pun nak janji apa lagi? Buatlah. Dia kata Anwar tiru dia punya manifesto. Najib, dengar abang kamu cakap. Manifesto kita tu kita dah lancar 2 bulan, 3 bulan lalu. Macam mana ingat aku pakai bomo Hindu kan boleh pakai semua ni? Mana aku tahu kamu nak buat apa? Kita dah 2 bulan, 3 bulan dah bagi tahu kereta, harga kereta turun. Oh, dia kata tengok, dia tiru kita. Dia baru minggu sudah umum. Itu pun ada ketua UMNO cawangan di Bandar Tun Razak. Yalah, ini memang manifesto perkataan yang tak bagus, ditiru Barisan Nasionalnya. Bangangnya apa? Ya. Apa lagi yang kita umum? Betul. Kita tak yang saya nak tengok yang dia tiru ni. Dia ikut sikit. Saya masih ingat mula-mula kempen untuk Tan Sri Khalid, saya kata kita menang. Semua pemik taksi yang tokoh-tokoh UMNO pegang bekas menteri, ketua UMNO bahagian, kita minta dia serah balik, kita nak bagi ke pemandu taksi. Kemudian, oleh kerana hal ini popular, orang naik taksi je, orang UMNO naik taksi. Itulah, ini perkataan rakyat, ini kalau dapat taksi juga. Jadi orang UMNO dengar takut. Pemandu taksi 99% sokong Pakatan Rakyat. Yang 1% tu memang dia rebuh pun dia tak masuk, rebuh pun UMNO. Rebuh ni angkat lagi UMNO. Dah nak mati dah mengucap UMNO. Yang tu tak payah, but 1%, so don't worry. Tapi pemik taksi ni, oleh kerana kita sebut, Najib nak kena respon. Dia dengar orang cakap, pemik, dia pun kata, dia tak berani nak ambil balik pemik. Sebab apa? Ketua UMNO bahagian seorang 250. Pemik bekas menteri 30. Ketua pemuda UMNO 15. Ketua wanita 20. Semua hidup Melayu ni. Hidup Melayu pemik taksi dia pegang. Saya tak hormat, saudara. Betul, saya orang politik. Tapi I want to tell you, ini soal passion for justice dan keadilan. Ini bukan soal cakap. Kalau you pemimpin, you tahu tak hidup pemandu taksi bagaimana? Ada pemandu taksi yang kaya. Ya. Siapa yang mau bangunkan pukul 2 pagi balik gitu kan? Kemudian dia kata, ini pemandu taksi negara kita ni kurang senyum. Senyum pada fikir hutang nak bayar ni. Marah suruh senyum. Ya. Lesen ni. Jadi sudah, oleh kerana kita tuntut, dia bagi 4 tayar. Orang minta pemik, you know why? Dia tak sanggup ambil
daripada pemimpin UMNO. Simple tu. Sebab itu bila kita kata kita akan beri permit taksi, apa yang Datuk Najib umum? Taksi-taksi baru yang akan dikeluarkan akan diberikan. Baik, yang puluh ribu itu ada kekal pada pemimpin UMNO. Saudara, you undi UMNO MCA gerakan, kekal permit, kekal saham, kekal wang rasuah kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Ya, saya nak beritahu. Yes. Apa bezanya permit taksi Najib dengan permit taksi Anwar? Permit taksi Najib yang ada kekal. Yang barulah baru dia nak timbang. Timbang BN dia timbang. Permit taksi kita dalam Pakatan Rakyat, kita menang, kita panggil, syarat kita, you bawa, you ada permit. You tak bawa, you serah balik permit. Saya nak tengok bekas menteri yang umur 75 tahun, Tan Sri ini, yang ada 30 permit. Kalau dia kata kat saya, tapi saya pun susah. Saya kata ada berapa permit? 30. Tak apa. You simpan satu, bagi balik 29. Dan yang satu itu esok pagi you bawa. Takkan saya Tan Sri, bekas menteri, nak bawa taksi? Tak ada masalah. You nak permit, ambil. Takkan saya tak kira takkan. Mari Batu Razak ni. Tan Sri bawa je. Nak pergi mana? Nak pergi KLIA. Kalau you sanggup, kita bagi permit. Saya tak akan rampas. Orang kata, dia ketua UMNO bahagian. Tak apa. Ketua UMNO bahagian jadi pemandu taksi, apalah salahnya? Ini dia cara ajar orang. Sudah tahu kes. Saya tak mau ulang pasal lembu kondo. Soal Raja Ropias. Berapa ekor? 226 ekor. Ni tak sekali bagi, you bagi ke pasal dia ni? Kamu jaga kalau perempuan cantik sikit, orang bagi. Bukan, nasib baik dia bukan dia masa Khair Toyo. Dia saya tanya sebab apa? Jantan ni kena tanya. Kalau pakai kepiah tak boleh percaya. Kena tanya. Bukan. 226 ekar diberi oleh Khair Toyo. Dia bayang. Sudah ni lawan ni apa dia ni lawan? Ini UMNO Anwar pengkhianat, Sulu sagi Cina, sagi India, sagi video buncit, sagi video kepeh. Apa? Itu je politik dia. Jiji. You know why? Dia nak alih ini. Ini isu dia. You boleh jawab. Mengapa? Jawab, Najib. Mengapa di bawah penguasaan kamu boleh benar Ketua Wanita UMNO Selangor dapat 226 ekar tanah di Kajang? Ya. You tanah berapa ekar dapat? Tak ada. UMNO cawangan mana? Pas, nasib baik. Kalau tidak aku panggil dia. Saudara, 226 ekar. Apa dikelayakan dia? Ketua Wanita UMNO Selangor, itu saja. So, ini isu dia. Di bawah siapa? Najib Perdana Menteri. Ya. Siapa? Apa berlaku lepas tu? Dia tak ada wang nak bangunkan. Pergi jumpa Najib. Bila jumpa Najib, dia minta 160 juta. Ya. Tadi tak ada yang sentuh benda ni. Dia tak sentuh. Lupa. Tian Chua ni dia asyik tentu lahat datu je. Yang tu yang UMNO gaduh tu perkasa. Sudah 160 juta wang siapa? LTAT Baustek. Bekas askar. Ada askar ke? Gempur. Itu bekas askar tu. Yang tak jawab memang bukan askar. Yang duduk tu lecah habis basah seluar ni. Okey ya? Kau yang lelaki basah, perempuan basah sama. Saya ucap terima kasih tadi. Nak cari penyokong macam ni fikir.
Saya boleh gurau, tapi sudah ada hikmah orang macam saya derita. Kena pukul, kena telanjang, kena malukan. Tiap malam 15 minit Seorang kita, Anwar, saya kenal dia. Memang saya baik dengan dia dulu. Semua baik dengan aku. Kutu hamprat tu. Semua masuk TV. Ya, memang saya sahabat baik. Ada orang mengaku sahabat baik. Rumah dia mana saya tak tahu. Nama penuh dia saya tak tahu. Tapi ni memang sahabat baik. Tapi saya memang sokong dia dulu. Tapi saya kecewa. Sebab dia nak jadi Perdana Menteri, dia jadi alat Cina dan DAP hantar. Dan memang dia ni nampak penyokong kahwin sejenis. Ni aku beranak pinak dengan Izzah mana ni lah, sejenis mana keluar. Haram jadah. Ya, orang kata Anwar cakap kasar. Apa lagi bahasa macam orang ni faham begitu. Fitnah orang, tak ada malu sikit pun. Ya, betul. Sebab dia tak ada jawab ni. Dia ada sentuh. Ada TV3 keluar cerita Lembu Kondok Syarizal. Ada TV3 utusan berita harian Star keluar cerita Raja Rupiah dengan tanah, dengan wang. Ya, media bebas apa? Lebih banyak berita di luar negara keluar. Mana kita tahu Anwar asyik-asyik Al Jazeera, Australian Broadcasting Corporation, sekejap lagi Bloomberg. Iyalah, apa yang tak interview, cuba TV3 interview tengok saya. Live. Tak berani. Jadi saudara Raja Rupiah ambil 160 juta wang siapa? Bekas askar. Saudara, pemimpin ni, kalau katalah saya menteri sekarang, ya, Khalid kerja masa tu dia ketua PNB. Kata saya menteri, kemudian pergi kampung, cerita orang tanya, Datuk Seri pasal apa duit lembu ni menteri ambil, keluarga menteri ambil. Saya malu tu tak? Saya nak jawab macam mana? Saya berkata saya pemimpin rakyat. Saya tolong orang Melayu. Saya tak tolong orang miskin. Saya tak akan salah guna kuasa. Kemudian keluarga saya ambil 256 juta duit peternak lembu. Tak malu? Muka saya tak di mana? Ada kalau Najib menang, dia nak ambil balik wang ni. Ya, macam itulah juga. Transformasi. Saya naik suara, dia pun naik suara sama. Saya angkat tangan, dia pun angkat tangan. Sudah. Baik. Kemudian Raja Rupiah, saya bagi tahu 160 juta Najib bagi. Wang siapa? Wang tentera. Sudah. Jana Ghafir 3 bintang Timbalan Panglima Tentera Darat. Tan Sri Hashim 4 bintang Panglima Tentera Darat. Ya. Laksmana Imran, kita calon keadilan Parlimen Lumut. Brigadier General Hadi, jet fighter, pesawat jet pejuang. Brigadier General Tentera Udara, kita akan umumkan calon di Perak. Nak bohong macam mana? UMNO nak bohong macam mana? Dia tahu naik jet. Dia tahu jenis-jenis kapal terbang. Dia tahu Scorpion tak boleh naik gitu. Laksmana Imran, dia tahu pasal Scorpion tak boleh tenggelam. Kemudian Zahid bawa semua orang. Tunjuk, tengok boleh tenggelam. Laksmana Imran beritahu ke saya, Tok Sri, jangan kena tipu. Dah, dia orang kata memang tenggelam betul. Semua naik, Lim Guan Eng pun naik. You pergi tak? Kali tak nak, apa baru mau naik. Dan selam, apa Laksmana Imran kata? Laksmana Imran kata, Datuk Seri tahu tak 2 kapal selam, 1 sampai sekarang tak boleh selam lagi. Rakyat Malaysia begitu ram, berjuta orang kena tipu. Orang UMNO berkata, tengok fitnah Pakatan Rakyat tak boleh selam. Tengok dalam televisyen dia selam. Dia ada 2, 1 dah boleh selam, 1 belum selam lagi. Baik. Jadi kata Jana-Jana ini, nak beli senjata perlu for our national defense. Jangan macam lawan Datu ni. Saya tak tahu, saya tidak ada expertise dalam strategic warfare. Tapi general bagi tahu macam mana boleh senjata masuk, dulu senjata, mortar, sniper, MA16 masuk, tak nampak. Padahal dia kata radar ada.
1963 konfrontasi Indonesia. Masa itu senapang masuk kita boleh tangkap. Sekarang dengan semua kecanggihan peralatan, tak nampak. Okeylah, terlepas masuk. Kemudian bila dibom, terlepas keluar, tak nampak juga. Sudah, ini yang disebut oleh jeneral-jeneral kita. Ya. Ini defense kita. Kita buat kenyataan, sokong tindakan pasukan keselamatan lawan pengganas yang gugat keselamatan negara kita di Laut Datuk. Itu kita sokong. Dan bila ada yang terkorban, kita ucap takziah. Dan Selangor bagi 20,000 setiap keluarga. Oh, dia kata buat bagi. Salah juga. Tak bagi, salah. Bagi, salah. Ya. Jadi semua serba salah. Buat salah, tak buat salah. Jadi semua serba salah. Lagu lama ni, orang lama tahu lah. Nurul Izzah dia tak tahu. Dia tahu Justin Bieber never say never. I kata Justin can never challenge the sweet voice of P. Ramlee and Saloma. Main kat penyokong P. Ramlee. No, baik. Balik Raja Rupiah tak selesai lagi. Saudara, kita pergi. Ghafir datang ke KL. Bila datang, dia punya askar-askar dulu jumpa Ami. Dia deputy chief. Bawa kontijen pergi ke Namibia. General Hashim saya dah umumkan calon keadilan Parlimen Johor Bahru. Jadi askar-askar di Bandar Tun Razak Setiawangsa ni tolonglah. Brigadier Ustaz Najmi Haji Ahmad, Ketua Kagat Korps Agama. 3 hari yang lalu, Tuanku Hadi Awang umumkan calon PAS Parlimen Bali. Ya. Kemudian ada korporal, bekas korporal taman ini mana kat Bandar Tun Razak, Ketua UMNO Cawangan. Udahlah, fikir 160 juta tu wang kamu, wang askar. Buat apa dah bagi kat Ketua Wanita UMNO Selangor ni? Bila yang dia jadi askar? Bila yang dia kawal? Bila dia masuk hutan? Masuk hutan piknik adalah. Masuk hutan lawan ni tak ada. Jadi saudara mana boleh? Tak boleh. Saya masa Menteri Kewangan, kali tahu. Saya bila ada penyenaraian saham, ya, Telekom, TNB dan lain-lain, ratus juta saya bagi. Sebelum saya Daim Menteri Kewangan, yang cakap banyak sekarang ni. Semua masuk proxy. Ya, biar dia jawab. Saya nak suruh dia jawab. We have full investigations. Masa Daim Menteri Kewangan, berapa banyak saham dia ambil dan dia bagi berproxy dia. Ratus juta ringgit, saudara. Now nak cakap no, tak layak. Memang tak layak sapu duit. Ya, saya lawan. Sentuh aku gam. Bukan I took over. Sebab itu dulu dia ada Capital Investment Committee, CIC. Bila saya ambil alih, saya kata mesti transparent. Kita buat Securities Commission supaya kita blok. Masa CIC itu bila penyenaraian syarikat Cina, 20% Bumi Putra. Bumi Putra siapa? Anak aku kan. Bumi Putra mana? Adik aku. Bumi Putra apa? Bini aku. Dulu pasal anak dengan adik, sekarang ni bini pula. Gelak, faham. Baik, sudah. Jadi saya nak bagi tahu, masa itu ratus juta PNB. Saya bagi ratus juta ke PNB sebab apa? Ini Bumi Putra jutaan orang. Saya bagi ke MARA, LTAT, untuk askar, bekas askar. Saya bagi kepada koperasi polis ratus juta ringgit. Boleh cek. Saya minta kepada kalau Nafi, kalau saya Anwar bagi, banding dengan sebelum Anwar dan selepas Anwar, berapa ratus juta kamu dapat? Saya bagi koperasi polis. Kenapa? Polis pencen susah. Ini dia jadi ketua polis, pukul kita pula. Apa tak boleh pakai. Rumah saya masa Menteri Kewangan ada guard. Tanya, kamu duduk mana?
Sentul. Mana? Apa ni, tanah haram lah, boleh panggil rumah setinggal. Tanya semua lagi, setinggal. Saya kata, apa ni polis duk setinggal ni? Ya. Kamu polis ni ikut peraturan. Dia kata, mahal tu sini, tak ada rumah. Saya panggil KSU dengan IGP. Sudah. Menteri masa itu, Menteri Dalam Negeri Mahathir. Mana dia peduli rumah polis di bawah ni? Dia dikerat ting packing, bangunan tinggi, jambatan panjang, empangan besar. Ya, it's different. Saya panggil ketua seusaha Zainal Mahmud masa itu dengan ketua polis negara. Lahim Nur. Ya aku. Dan saya kata, ni macam mana polis tak ada rumah? Oh, dia kata, macam mana nak buat? Saya arah, you buat paper immediately. I want to approve. You tahu saya approve sekaligus berapa banyak? 600 juta ringgit rumah polis seluruh KL. Jadi jaga kita baik-baik. Pakatan Rakyat menang, lebih baik nasib polis. Saya nak beritahu betul-betul. Ini bukan janji. We have done it. Ya. Sebab itu saya nak bagi tahu, saudara, bila kita bagi pada AT-AT, saya bukan fikir tokoh-tokoh besar. Bukan saya fikir nak bagi ke ketua UMNO. Wang itu wang askar dan bekas askar. Pencen tak pencen. Ini bila saya dengar 160 juta dapat Raja Rupiah, aku lawan kerana wang itu bukan wang dia. Bagi balik pada askar dan bekas askar. Saudara, bulan depan 5 hari bulan, doa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Yakin dengan kekuatan kuasa Allah. Dan kita mesti Saudara masuk Putrajaya, keluarga syariat kita panggil Mami, Maisan. Mana ada duit? 260 juta. Saya minta Mami bagi balik. Dan saya nak pastikan peternak lembu seluruh negara rasa wang tu. Yang keadaan tu. Dan betul, saya tengok saya betul. Dan betul. Saya tak main-main cakap. Yang sudah yang kenal saya lama tahu. Khalid lebih tahu sebab dia masa itu PNB. We work together. Projek, program pembasmian kemiskinan, program rakyat termiskin kita lancar di Bali. Dia gelak kalau saya kata di Bali. Dia lancar di Bali. Sebab aku masuk penjara ISA sebab Bali. Aku Menteri Kewangan, aku nak tunjuk, aku ingat kamu. Saya bawa ke masjid dan lancarkan projek. Daripada 600 juta, 1 bilion, 2 bilion ringgit. Tiap keluarga termiskin pada tahun 1993, keluarga termiskin dapat 5,000 ringgit. Ya. Tahun bila? 1993. 2012 Najib bagi 500 ringgit. Itu pun 10 tahun sebelumnya kita bagi 5,000 ringgit pada keluarga termiskin. Sudah. Jadi saya nak beritahu di sini, saya nanti panggil Raja Rupiah. Tapi tak berdua lah, masalah lah. Sudah ada video pula, saya pegang semua penyakit. Jadi saya dah panggil 2-3 orang lain. Ya, jangan percaya UMNO perkasa ni. Apa lagi dia tak tuduh kita? Seks dengan jantan, sudah. Seks dengan perempuan, sudah. Dekat pilihan raya ini, tengoklah video baru, seks Anwar dengan lembu. Apa gelak? UMNO gila ni apa pun boleh. Dan dia kata, no, this not. Bukan tuduhan palsu, this the truth. Ya, Ketua UMNO kata ni benar. Ada taklimat, siapa bagi? Ketua Polis Special Branch bagi. Apa bukti dia? Ya, ada DNA Anwar di atas lembu. Ya, ada rambut satu. Dia cari. Mana dah cari pergi. Saya minum kan dia ambil. Tak, lembu. Mampu pula aku nak kena jawab. Kita kena kempen seluruh negara Anwar dan lembu. Jadi saudara, saya nak panggil Raja Rupiah dan bagi tahu, betul tak wang ini wang LTAT Boston? Betul. Pernahkah kamu jadi askar? Tak pernah. Pernahkah kamu masuk latihan askar? Tak pernah. Pernah kamu khidmat dalam hutan atas nama tentera? Tak pernah. Kalau gitu 160 juta kembali balik kepada LTAT, bagi balik kepada askar dan bekas askar.
berani buat macam tu, doa kata Allah SWT. Kalau saya tak berani, jangan panggil saya nama Anwar. Ya. Saya bukan Najib. Nak pimpin, ya. Saya derita nak masuk pimpin. Saya kena pukul, kena terajang, kena hina. Saya bila susah, siapa yang sokong? Ini dia. Orang yang sanggup duduk atas lumpur nak sokong kita. We don't meet in 5-star hotels. We have supporters who are prepared to sit. Mad. Good luck lah, balik basuh. Why? Why? Ini yang dikatakan oleh Syekh Khardawi, Thawrah Syam. How do you explain? Duit? Tak ada. Minum? Tak ada. Saya tak dapat minum. Sokong jadi ahli parlimen, sokong jadi menteri besar, air tak boleh. Tasik menang bagi PJK dah. Plastik. Bagilah gelas elok sikit. Teh tarik ke apa ke. Saya di penjara 6 bulan sekali nak dapat teh tarik pun susah. Bagilah sekarang. Mentang-mentang saya ni banduan penjara Singapura. Terima kasih. Ini kali apa, tetap kali dalam plastik. Tapi yang serius apa? Yang serius apa? Ini soal leadership and good governance. You see, saudara, saya boleh gurau, tapi ada satu perkara yang saya tak tertolak. Bila Allah uji, ada hikmah. Siapa mau derita? Siapa mau dicaci tiap malam oleh TV3 15 minit? Sebut aja. Homoseksual, Anwar. Seks, Anwar. Yahudi, Anwar. Cina, Anwar. Sulu, Anwar. Jantan, Anwar. Tina, Anwar. Apa saja. Lumpur, Anwar. Tapi saudara, saya kata derita, bukan saja saya, Azizah, anak-anak went through that. Tapi saya nak beritahu satu, saudara. Saya syukur, Alhamdulillah, kerana itu mendewasakan saya. Dan kalau Allah uji untuk memperkuatkan tekad saya dan semangat saya syukur, Alhamdulillah. Ada lagi kesihatan. Tapi satu pengajaran. Kau tanya derita, saya tahu apa arti derita. Miskin melarat, saya tahu apa rasa miskin melarat. Duduk dalam lokap dan penjara. Makan yang paling sederhana, saya rasa. Pakaian yang paling lusuh, saya rasa. Saya nak beritahu, saya pergi ke doktor bila saya sakit. Luar dalam saya longgar. Doktor tengok pun kesian. Ya, doktor tengok kesian. Dia kata, macam mana tu? Saya kata, nak tukar susah. Ya, nak kena register, nak tulis, nak hantar balik suspender baru. Problem. Ya, masa saya ingat, masa saya UH mula-mula, ada corporal polis. Corporal polis, bila dia tengok saya dalam keadaan macam itu, tak ada salin. Corporal polis tu pergi beli dan sorok-sorok ambil seluar dalam tu, bagi dekat saya. Saya nak pakai, saya takut nanti dia selawat apa ke baca apa lebih kurang. Tapi saya pakai juga kerana masa itu tidak ada salin. Jadi saudara, saya lalui. Saya marah tak, I can joke about it. Tetapi apa dia pengajarannya? Ada syekh yang menasihatkan saya, Anwar, Allah uji dengan purpose. Kalau ditakdirkan kamu dan kawan-kawan dalam Pakatan Rakyat tadbir, kamu harus sedia memaafkan. Maka saya bagi tahu malam ni, mahathir pun saya maafkan. Tapi ingat, jangan kamu lupa. Jangan kamu lupa rasa derita, rasa miskin, rasa dihina, rasa dizalimi. Kerana bila kamu ingat, ujiannya ialah kamu mesti pastikan
tidak ada anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadazan yang harus dibiarkan derita tanpa pembelaan di bumi Malaysia tersebut. Ni bagi saya, this is about good governance. Tak usah pakai teori banyak-banyak. Tak usah pakai manifesto banyak-banyak. Manifesto ni cuma terangkan, nak bagi orang faham saja. Tapi saya nak bagi tahu, you tanya Anwar, apa dia yang kita nak buat? Ya, saya boleh dihina. Tapi saya nak kata, apa yang kita nak buat? Kita nak pastikan ada perubahan sistem dan nilai negara kita. Saudara tahu dah 54 tahun merdeka, saya insya-Allah dengan kawan-kawan, ya, Azizah dan Keadilan, Ustaz Hadi dan PAS, Lingkis Siang dan DAP, kami pakat, saudara, kami akan cuba tukar kefahaman tentang politik dan peta landscape politik tanah air. Kalau jadi pemimpin Menteri Besar macam Tan Sri Khalid, macam Tok Kuning Aziz, contoh terbaik. Macam Ustaz Azizan, macam Lim Guan Eng. Apa syarat, apa yang beza Menteri Besar kita, Ketua Menteri kita dengan UMNO? Dia tak ambil 1 inci tanah kerajaan. You boleh condemn dia, dia kurang senyum, dia kedekut, apa you boleh buat? But the most important thing to my mind ialah soal integrity, moral rectitude in politics. You bagi dia, you tahu dia tak akan ambil wang rakyat, dia tak akan curi tanah, dia tak akan ambil saham. Negeri Selangor kaya, you fikir lebih 2.5 bilion ringgit. Pasal apa UMNO perintah 50 tahun tak lebih? Ya. Sudah, dan saya memang dekat dengan Saudara Khalid, dan saya kata Khalid, ada saja mana-mana, bukan saja you, Exco, ada je rekod kita tergajang dia. Dan kalau kita perintah di Putrajaya, ada menteri dan pimpinan, setelah orang derita macam ini, duduk atas lumpur, susah, kena pukul, masuk penjara, keluar penjara, ada nak khianat, kita tergajang dia masuk Sungai Buloh. Saya cakap, ini saya nak beritahu. You may hate me, you may agree, you may disagree, but this I will not compromise. Sebab tu saya kata, saya syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat. Ini yang pertama, saudara, governor. Nilai berubah. You ingat TV3 di bawah kita nak sama? Maki orang, fitnah orang, cercau orang, panggil Profesor Kangkung ni. Nama? Profesor. Kerja, maki orang. Ngampu. No way. Orang menjadi tak ada tempat dalam negeri yang beradab dan bertamadun. Lebih baik ambil orang yang lulus tingkatan 5. Mungkin pengucapannya tidak begitu diolah dengan begitu memuaskan dan menarik, tetapi suara hati yang ikhlas. Dia tidak menulis dan bercakap kerana diampu dan dibayar. Bayar sikit habis, maki orang apa pun. Semua yang dibuat oleh kerajaan, termasuk yang zalim, pun sokong. Jadi sudah nilai berubah. That's second point. Kerana kalau pemimpin itu ada integrity, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya. Yang disebut, yang selalu saya ulang, orang India ada India. Jangan duduk. Ni duduk, jangan cerah sikit. Sikit. Okey. Apa yang saya selalu ulang yang disebut oleh the great Mahatma Gandhiji. Politics of conscience. Never forget that. What is politically right cannot be morally wrong. What is morally right cannot be politically wrong. Moral dan politik itu bisa sekali. You tak boleh zalim dan you kata you pandai. You tak boleh tipu pilihan raya, tipu senarai pengundi dan yang mengatakan you politically right. No. Kita dalam sistem Pakatan Rakyat mesti tolak sistem yang zalim, menipu dan menghina orang, mengaibkan orang. Tak akan dibenarkan. Ketua Perkasa kata, we will threaten, burn the Bible. No way. You burn the Bible, we'll go after you. I'm a Muslim. I'm a practicing Muslim. You datang hina mana-mana agama, you mesti serah diri kepada mahkamah dan undang-undang. Ya, baru boleh
boleh hidup dalam negara kita. Ini tidak boleh. Ugut nak bakar Bible, kuno nak pertahankan Allah. Ada menteri cakap, ada Perdana Menteri Najib yang satu Malaysia tegur. Did you ever hear Perdana Menteri tegur Perkasa? Tak ada. You know why? There's no courage. Depan Mahathir ugut, I will question ataupun suspend atau revoke the citizenship of Ambiga. Dia seolah ada kuasa nak tarik balik hak kewarganegaraan Ambiga, kerana Ambiga cakap dia tak setuju. Saya nak tanya Mahathir, yang kamu jadi warga negara ni bila? Baru. Jangan macam tu. You know, kalau dah 54 tahun merdeka, kita tak reti hormat rakyat kita, you are not fit to govern. I am a Malay, I'm a Muslim, I'm a proud Malay and I'm a practicing Muslim. But I know that I need to respect the right of every single Malay, Chinese, Indian, Dayak in this country. Ini penting. Ini politik, saya kata, berubah. Ini hantar tunjuk punggung. Ini kaca apa macam ni? Sudahlah, we stop this. Stop this. Bawa perubahan. Ini maksud kita dengan perubahan, sudah. Jadi yang pertama saya kata governance. Yang kedua, nilai mesti baik. Yang ketiga, mesti fikir kepedulian terhadap rakyat. Wang banyak. Ini semua saya mau kata. Gula saya mau kata. Beras, Puspakom, KTM, Airport Sinai, Pelabuhan Pulau Pinang, POS. Ya, jadi ini apa? What sort of country is this? You allow one person monopoly. Bila kita tanya, hidup Melayu. Ya, yang lain ni apa dia? Kuli. Ya, dia ada satu kelas Melayu atas, satu kuli. I can't accept that. Kalau dia bagi ambil beras, nasib petani, penanam padi naik, tak apa. 5 tahun dia ambil, dia untung dah berbilion daripada beras. Tanya penanam padi Kedah, takkan kita tak ada saudara? Tak ada saudara di Kedah, di Perak, di Penang tanam padi? Ada. Apa pendapatan dalam 5 tahun ini? Tak naik. You tahu tak bila harga padi bagi petani last kali naik? Masa saya Menteri Kewangan, saya turun dan naikkan sikit. That was the last 95, 96. Ya, sudah. Bagilah pendapatan dia. Kalau orang pendapatan tanam padi naik RM200, Allah, besar ni amat. Ini kekayaan dia dah mencecah 10 bilion ringgit. Dengarnya kalau menang BN ini, Mas pun nak bagi lagi kat dia. Sudah. Make sure, saya kata, save this country. Enough of corruption, enough of racism, enough of abuse and arrogance of power. Dan ini bukan soal parti, bukan soal suka tak suka. Ini soal selamatkan hak rakyat. Ini anak-anak muda, apa kurang dia? Dia belia. Pasal apa? Anak menteri wilayah, umur 24 tahun, boleh dapat kontrak jabatan belia. Tender, tanpa tender, berapa? 36 juta. 30.8 million. Ya. Kamu belia, dapat berapa jabatan belia? Tak dapat? Pemuda UMNO cawangan mana? Sudah. Why? Apa pasal anak muda? Saya tanya. You. Berapa dapat jabatan belia? UMNO cawangan? Jadi sudah, not fair. Anak menteri wilayah tu di antara yang kaya, tahu tak? Ratus juta. Dulu senjata, beli komisen macam-macam. Now jadi menteri wilayah. Guna Dewan Bandaraya. Pegawai dan pekerja bandaraya tu kebanyakan dengan kita. Sebab tu kita dapat maklumat. Guna itu sebagai dia punya political strategy weapon. Kemudian dah nak kaya raya, anak boleh dapat 30 juta. Anak ni semua hidup Melayu dapat RM30. Ya, stop this. Tak boleh, saudara. It's nothing personal, but you stop this. You mean Najib boleh stopkan ni? Oh, kita dah lepas ini kita akan tingkatkan keupayaan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Ya, dia umum. Dia dah umum nak tingkatkan apa lagi?
lagi yang ada. Ya Allah. Macam nak ada perompak 2 orang. Bila kita akan ambil tindakan kepada perompak-perompak ni semua. Yang tengok perompak, yang cakap perompak. Jadi sudah tak boleh. Tapi saya nak bagi akhir, saya nak kata apa? Allah ma'ak. Kita kena yakin dengan kuasa Allah. Ingat Tan Sri Khalid ni ahli parlimen Badatul Razak. Ingat dah kes pertama, lembu. Khalid, lembu Khalid. Khalid, lembu Khalid. Dan dia pula orang korporat, dia kena macam tu. Dengan rambut tak tersikat. Ya, dia pening. Cuma aku tak ambil. Dia kata, saya kata Khalid macam mana? Nampak subuh aku tak, saya tak ada. Macam mana dia orang buat ni? Ya, ni politik Khalid, jawab lah. Alhamdulillah dia cepat recover. Tapi tengok, Allah Maha Kaya. Bulan lalu, Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah masuk mahkamah. Saya dengan ini memohon maaf kepada Tan Sri Khalid kerana memfitnah dia. Ada keluar TV3? Memang tak boleh pakai punya pemfitnah. Kamu fitnah dia berminggu-minggu. Bila dia dilepaskan, tidak satu perkataan kamu sebut. Kamu budaya Melayu, kamu guna akhlak Islam, kamu guna hanya budaya UMNO yang rosak punah. Fitnah orang tegang-tegang. Ya. Karena dalam sejarah hanya 2 kali BPR kemudian SPRM memohon maaf menjelaskan. Pertama, kes saya 3 bilion. Dia buat pengakuan bersumpah, saya pergi siasat di Kuala Lumpur, di Singapura, akaun di London. Tidak ada asas dan kebenaran sama sekali tuduhan fitnah terhadap Anwar. Ada keluar TV3? Kemudian kes Tan Sri Khalid, Chief SPRM sendiri keluarkan kenyataan. Sebab tu saya kata Allah Maha Kaya. Bukan setakat itu, Allah nak tunjuk terang-terang. UMNO fitnahkan dia soal lembu. Sekarang lembu pergi tanduk semua wanita UMNO. Jangan main. Ya. Lembu tu juga. Lembu yang sama. Itu 1 tahun 2 tahun. Saya sendiri sudah tahu Datuk Yusof Zainal Abidin. Tahun 98 dia nombor 3. Dia yang membantu pendakwaan kes sodomi pertama terhadap saya. Saya masuk penjara. Kemudian dilepaskan, dibebaskan. Kes kedua, dia diminta ketua I. Kerana dia di antara dianggap pakar undang-undang nombor 1 dalam Jabatan Peguam Negara. 2008 dia menjadi ketua. Oh, ada skrinnya. Apa tak beritahu? Baru ada. Dah nak habis lah. Dia 2008 cek file, cek kimia, cek DNA, cek lubang, cek semua. Dakwa saya. Habis saja kes, jumpa saya kata, Anwar, saya tak mau terlibat dan bersekongkol dengan mereka. Saya minta saudara terima saya nak bersama-sama dengan saudara jadi peguam. Ya, saudara, dia tengok semua rekod, semua kimia, semua laporan polis, interview, laporan saksi, semua dia tengok. Dan dia kata, saya tak mau terlibat dengan mereka dah. Ni yang ketua UMNO cawan, liwat peluk. Ya. Siapa? Kena terkajang 4 kali bersiapa lagi. Ya. Apa dia ni? You just imagine. Why? Dia maki gitu, sudah. Dia tak peduli hukum, tak peduli akhlak, tak peduli khazah. Hina kita terus menerus. Padahal orang yang cek semua mengatakan, cukup Anwar, saya tak mau lagi terlibat dengan mereka. Dan sekarang jadi peguam saya. 2 minggu sekali bagi nasihat. Kes itu, kes bersih, kes gini, kes itu, kes datu undang-undang. Hoi, bukan main. Penasihat kerajaan, sekarang penasihat dan tak lama lagi tentulah penasihat kerajaan, insyaAllah. Bapak Saiful sama Azlan, ya,
depan 5,000 orang di Sungai Petani. Buat kenyataan, saya dengan ini mohon maaf kepada Anwar, Azizah dan keluarga. Anak saya adalah satu konspirasi politik yang paling tinggi dan licik dilakukan untuk memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali yang kedua. Beliau sebagai pembantu khas kepada Perdana Menteri kita sekarang. Lebih tepat, saya boleh katakan beliau adalah dalang di sebalik kes ini. Nama beliau adalah Khairil Anas Yusof. Secara pribadi, saya telah meminta maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya maafkan. Janganlah buat lagi tolong sana. Sudah. Dia kata apa? Anak dia diperalatkan yang bertanggungjawab pegawai khas Datuk Najib nama Khairul Anas. Sudah. Ada polis siasat? Ada. Tak masuk. Saya dan dia kata dia dengar perbincangan dia orang. Tujuan dia itu mesti dengan cara apapun kes ini Anwar mesti wajib masuk penjara. Sebab tu saya kata Rabbuna Allah, Allah tak izinkan saya tak masuk penjara. Jadi sebahagian saya nak akhiri kerana kita dah umumkan beberapa calon Bapak Udi. Saya nak ambil kesempatan saudara nak minta dan nak rayu kawan-kawan di Bandar Tun Razak. Ya. Kita ada tokoh, ada rekod dia. Saya nak bagi tahu betul-betul. Bukan sebab dia kawan saya. Saya tahu masalah dia. Politik dia tak pandai. Betul. Saya nak mengaku betul-betul. Tapi dia orang ikhlas. Dia boleh diamanah pegang jawatan dan pegang wang amanah negeri Selangor. Dan kita perlu, kau tanya saya, Anwar, saya perlu khidmat dia. Dan saya mahu dia menjadi calon Parlimen Bandar Tun. Dan saya nak bagi jaminan saudara, InsyaAllah kalau kita menang, saudara, you will be proud of your member of parliament. Saudara akan bangga dengan dia. Setakat itu cukup, saya tak boleh tambah lebih daripada itu. Untuk kawasan Batu, sahabat kepada Lahad Datuk, seorang pejuang yang kita tahu susah payah dan memang dikecam oleh media kerana berani dia menjadi jurucakap rakyat di bawah. Saya nak beritahu, Tian Chua ini jurucakap rakyat di bawah. You tanya Cina miskin, tanya Melayu miskin, Dayak miskin, India miskin, jurucakapnya itu Tian Chua. Sebab itu saya minta, saya dah umumkan bahawa untuk Batu kita mesti ambil orang yang keras. The Stone Man. Dan kita minta kawan-kawan yang hadir di Batu, kita sampaikan salam dan minta bagi sokongan yang kuat kerana Tian Chua diserang secara peribadi dan difitnah dan tidak adil sama sekali. Calon Batu. Untuk Wangsa Maju, saya dah minta maaf di Wangsa Maju. Kita kempen, dia lompat. Saya yang kena marah. Itulah Anwar, you percaya orang. Masa itulah yang ada pun. Padang Serai.
Oh, ini kita perjuangan rakyat pada puan dah faham tu balik semua. Ayo, kalau boleh. Jadi sebab itu kita minta orang yang ada rekod. Dia pernah jadi Timbalan Menteri, betul. Ya. Tetapi saya tengok kesungguhan dia, pendirian dia, urusan Felda, seorang Cina. Ya. Tetapi paling keras tegas masuk keluar mahkamah, pertahankan kepentingan peneroka Melayu Felda. Sebab itu saya tahu, dengarnya yang nak lawan dia mungkin dia orang letak pemimpin UMNO yang rapat dengan Muhyiddin Yassin. Kita tahulah nak buat apa kan. Jadi insyaAllah saya akan pergi sekali lagi. Tapi untuk kali ini saya ucap sekali terima kasih kepada saudara dan mintalah bagi sokongan kepada orang yang tested, ya, yang konsisten dalam perjuangan dia, iaitu anak kepada Tan Sri Dr. Tan Chee Koon. Banyak orang tak tahu, saya orang Melayu. Saya kegiatan masa itu saya Presiden ABIM. Aneh tak? Saya Presiden ABIM. Tapi sebulan sekali saya mesti ada long session di rumah dia dengan Tan Sri Tan Chee Koon. Tan Chee Koon tu akan pastikan, dia takut saya sensitif. Jadi saya kan ABIM, pinggan mangkuk kena asing, beli daripada kedai mama, dia siapkan sejadah. Waktu kadang-kadang saya duduk semayang daripada asar maghrib. Itu dia Tan Chee Koon, yang dia orang kata Mr. Opposition dulu. Ya. Saya tengok pengolahan. Dan bukanlah sebab ayah dia, dah dia sendiri dia. Tetapi saya nak beritahu hubungan pribadi saya dengan keluarga beliau. Banyak orang tak tahu. Dengan ya betul, saya adalah Habib. Tetapi personal relation saya dengan Tan Sri Tan Chee Koon itu sangat rapat. Ya. Saya tahu library dia, saya duduk berjam-jam, saya bincang, saya tanya pendapat dia begitu begini, ya. Dan dia bertanya banyak sekali tentang Islam daripada saya. Dia ambil beberapa buku pinjam daripada saya. Saya ingat dia simpan library, kena bagi balik cari dia. Dan itu dia. Sebab itu saya hargai, is a great Malaysian. Tan Chee Koon was a great Malaysian. Ada orang marah dia pembangkang. Bila ada krisis Selangor 1969, tak cukup majoriti, Datuk Harun Idris Menteri Besar, Tan Chee Koon pembangkang. Dia bila nak mengundi, dia bagi undi kepada Datuk Harun Idris untuk kekalkan supaya kerajaan Menteri Besar Harun Idris kekal. Lepas Datuk Harun Idris jadi Menteri Besar, dia beralih balik duduk tempat dia sebagai pembangkang. Ini yang dikatakan loyal opposition, yang tahu nak selamatkan negara pada ketika itu. Ya? Orang tak tahu. Pemuda UMNO tak tahu semua ni. Yang dia tahu kontrak, saham, permit taksi. Hidup Melayu. Ini dia realiti. Jadi, saudara, Dr. Tan Kee Kiong adalah calon Parlimen Wangsa Maju. Kemudian ada tokoh muda, belajar, lepas dapat kelulusan yang baik di Selangor, pergi ke Universiti Petronas di Trono. Saya bawa pergi. Saya jadi driver. Ya, saya ada gila-gila saya juga. Karena masa itu pergi daftar anak jadi pergi ke universiti, saya tak pakai kereta rasmi. Ya, saya ingat. Saya ingat orang UMNO semua sumpah. Tak. Sebab tu saya kena terajang dengan UMNO. Baik. Bila saya pergi nak daftar, tak payah bayar sebab pendaftar kata tak payah bayar. Saya tak payah bayar. Jadi saya tanya Azizah, you apply ke scholarship? Dia kata tak. Saya tanya Azizah, dia kata tak. Nanti saya tanya pendaftar pasal apa dapat scholarship. Oh, mesti dapat. Dia cerdik dan memang boleh dapat. Tapi saya kata gaji saya masa itu dengan allowance sebagai Timbalan Perdana Menteri Kewangan RM40,000 sebulan. Yalah, pencet tak ada sekarang. Janganlah hati. Menteri sekarang RM80,000 campur allowance.